Hello guys, jom kita petik cherry tomato. Hari ni cuaca mendung je, baru lepas hujan. Kebetulan pula kita cuti hari ni, so jom teman saya petik cherry tomato. Dekat rumah ni ada 2 pokok cherry tomato kita tanam. Cukuplah untuk makan dengan family. Cherry tomato ni sangat-sangat sedap. Sebab rasa dia fresh, manis. Bila tanam sendiri kita tak pakai chemical. So dia memang 100% organik. Jom kita petik cherry tomato. Korang boleh tengok, nampak merah-merah kan? Ini adalah hasil cherry tomato yang kita tanam lah. Ada yang dah buruk. Yang jatuh dekat net tu mostly buruk lah, sebab tak sempat nak petik. Hari ni baru kita sempat nak uruskan pokok cherry tomato kita. Banyak guys, satu pokok ni banyak hasil dia. Cherry tomato ni sangat sedap. Letak dalam scrambled egg sedap. Makan dengan roti sedap. Makan dengan pasta pun sedap sebab dia fresh tomato. Kalau beli dekat kedai, satu paket ni berapa ringgit dah. Okay, korang boleh tengok banyak sangat cherry tomato kita. Sangat sedap, tak sabar nak makan. And pokok ni sangat-sangat subur. Tak ada pakai sebarang baja chemical. Kita pakai tanah organik je. Tanah organik dan baja organik lah. Pokok ni subur. Korang boleh tengok bunga kuning-kuning tu. Dia dah nak start bloom. Nanti dia akan berbuah lah. Bunga-bunga kuning tu nanti akan bertukar menjadi buah. Banyak sangat. Alhamdulillah rezeki ya. Next kita petik untuk pokok kedua. Dekat bawah-bawah tu pun ada. Korang boleh tengok dekat celah-celah tu. Kita akan petik semua yang masak hari ni. So ini adalah hasilnya. Korang boleh tengok yang ni manis ya. Dia dah merekah sebab dia terlalu masak. Dia merekah. Dia masak dekat pokok dah merekah. Yang ini rasa dia sangat-sangat manis. Kalau yang tak elok kita boleh bagi burung je lah. Okey, yang kecil-kecil masak dekat pokok memang sangat-sangat sedap. Yang buruk, yang tak elok kita akan ambil dan letak dekat tanah tu balik. Okey, korang boleh tengok. Yang ini pun merekah. Dia kecil, dia masak, dia merekah, terlalu masak. Yang ini besar-besar sikit lah, yang ni bulat-bulat. Sangat sedap. Rasa dia fresh, manis, sedap. Basuh boleh makan terus. Sebab kita tak ada spray apa-apa chemical pun dekat kita punya tomato. Memang 100% safe lah untuk makan. Budak-budak pun petik makan macam tu je. Sangat-sangat sedap. Korang patut try tanam cherry tomato dekat rumah, okay? So, lepas kita dah petik buah, kita akan potong lah bahagian-bahagian yang tak perlu. Contohnya cabang-cabang dekat tengah-tengah pokok tu, kita akan potong sebab untuk bagi ruang kepada bunga-bunga yang baru nak berbuah tu. So ini adalah hasil cherry tomato kita. Boleh dapat satu bekas basuh bersih-bersih dulu. Kemudian boleh makan macam tu je. Buat ulam pun sedap ni guys. So ini adalah hasil cherry tomato kita. Yang tak elok, yang dah merekah-rekah, kalau nak makan pun boleh. Kalau tak nak, boleh bagi burung lah. Selamat menanam guys, and selamat mencuba. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.